masa tu umur 13 kita dah masuk lah. Sebab apa? Masuk mana? Masuk gangster kongsi gelap. 13 tahun? Alip? 13 kena masuk. Alip Chow ni? Ya. Kena masuk? Kena masuk. Siapa yang drag masuk? Sebab apa, dalam sana, area sana, Chowkit, kalau 13 tahun masuk, kira wajib lah. Wajib kena masuk. Wajib kena masuk. Maknanya ada paksaan lah. Berapa lama, kalau macam tu, berapa lama Alip terlibat dengan suasana hidup macam tu? Gangster ke atau di Chowkit tu ke? Saya sampai sebenarnya, nak cakap sampai umur saya 38 ke 40 tahun. 38, 40 tahun? Lalu saya... Masa tu masih hidup di Chowkit bersama mak, bersama keluarga? Tak, saya tak pindah dah. Dah pindah? Masa dah kahwin, saya pernah kahwin dah. Pernah kahwin, okey. Kahwin yang sebelum Islam lah? Sebelum Islam. Alip sekarang mualaf kan? Ya. Saudara Islam lah sekarang kan? Sekarang Islam. Maknanya masa umur sampai 30, 40 tahun belum Islam lagi? Belum Islam lagi. Tapi bukan duduk di Chowkit lagi? Bukan duduk Chowkit. Berapa lama hidup di Chowkit tu? Sampai umur berapa? Saya sampai dekat 28 tahun macam ni lah. Lebih kurang lah.